Assalamualaikum dan selamat datang. Pernah tak kita terfikir kenapa ya puasa Ramadan ni bukan sekadar amalan yang baik tapi satu kewajipan yang mutlak dalam Islam. Nah, dalam perkongsian kali ni kita akan bongkar dalil-dalil utama yang menjadikan puasa ni sebagai salah satu rukun Islam. Jom kita mulakan. Jadi persoalan utamanya, kenapa berjuta-juta umat Islam di seluruh dunia sanggup menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai senja setiap tahun? Ia bukan semata-mata tradisi tau. Jawapannya terletak pada satu perintah yang sangat jelas yang datang terus dari sumber utama ajaran kita, Al-Quran. Betul. Untuk dapatkan jawapan yang paling sahih, kita kena rujuk terus kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di sinilah kita akan jumpa satu perintah yang jelas dan muktamad yang menjadi tapak dan asas kepada kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Perintah ni yang diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah ada secara spesifik dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dan ayat ni ia bukan sekadar satu arahan biasa. Ia sebenarnya satu seruan, satu panggilan yang ditujukan khas kepada satu golongan tertentu. Cuba kita dengar dan hayati betul-betul seruan ni. Ia bermula dengan, wahai orang-orang yang beriman. Satu panggilan terus dari pencipta kita. Perkataan yang digunakan untuk diwajibkan tu pula, membawa maksud sesuatu yang dah ditetapkan dengan kukuh. Macam satu undang-undang, tak ada ruang untuk ragu-ragu lagi, ia adalah perintah. Dari satu ayat ni saja, ada 3 benda penting kita boleh faham. Pertama, ia khas untuk orang yang beriman. Kedua, puasa ni bukan benda baru, umat-umat terdahulu pun dah buat. Dan yang paling penting, nombor 3, maklumat akhir dia untuk mencapai takwa. Takwa ni senang cerita, ialah kesedaran yang mendalam tentang Allah yang buat kita nak buat baik dan tinggal yang jahat. Jadi nampak kan, puasa bukan setakat tahan lapar dahaga, tapi satu latihan rohani. Okey, itu dari Al-Quran. Sekarang, jom kita tengok pula dari sunnah, iaitu ajaran dan cara hidup Nabi Muhammad SAW untuk lihat macam mana perintah ni difahamkan. Ada satu kisah menarik tentang seorang Arab Badui yang sangat jelas menerangkan hal ni. Cuba kita bayangkan situasinya. Seorang lelaki dari padang pasir, penampilannya sangat sederhana, rambutnya pun penuh dengan debu. Dia datang terus jumpa Nabi SAW. Dia datang bukan nak tanya soalan falsafah yang rumit, tapi dia cuma nak tahu dan dapatkan kepastian tentang perkara-perkara yang paling asas dalam agamanya. Soalan dia memang terus terang, tak ada kias-kias. Puasa yang mana satu yang Allah wajibkan ke atas aku? Dia nak tahu tuntutan, apa tuntutan yang mutlak, yang tak boleh runding, bukan sekadar amalan pilihan. Dan jawapan Nabi SAW pun sama jelasnya. Baginda sahkan satu-satunya puasa yang wajib ialah puasa bulan Ramadan. Apa yang menarik kat sini, baginda terus bezakan dengan puasa sunat, iaitu puasa-puasa tambahan yang digalakkan tapi tak diwajibkan. Jawapan Nabi tadi tu sebenarnya bukan sekadar menjawab soalan, tapi ia mengajar kita satu konsep yang sangat penting dalam Islam, iaitu perbezaan yang sangat jelas antara amalan fardu atau wajib dengan amalan sunat, iaitu yang digalakkan. Jom kita perincikan sikit. Fardu macam puasa Ramadan ni, ia perintah terus dari Allah. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita sengaja tinggal, kita berdosa. Sunat pula, ia macam bonus. Kalau kita buat, dapat pahala tambahan. Kalau tak buat pun, tak apa, tak berdosa. Inilah beza asas dia. Lepas dapat jawapan yang jelas tentang apa yang wajib, lelaki Badui ni buat satu ikrar yang sangat mengagumkan. Dia bersumpah yang dia akan buat hanya apa yang Allah fardukan, tak lebih dan tak kurang. Dia akan fokus 100% pada yang wajib sahaja. Jadi, mesti kita tertanya-tanya kan, apa agaknya reaksi Nabi SAW bila dengar pendekatan yang nampak macam sangat minimalis ni? Cukup ke sekadar buat yang wajib-wajib je untuk berjaya di sisi Tuhan? Ini satu persoalan yang mendalam dalam dunia hari ni yang selalu suruh kita buat lebih, buat ekstra. Cukup ke sebenarnya kalau kita cuma berpegang pada yang asas? Adakah seseorang tu akan dikira berjaya kalau dia cuma fokus pada tiang-tiang utama agamanya? Jawapan Nabi SAW lepas ni memang sangat membuka mata. Dan inilah kesudahannya. Nabi SAW bersabda, kalau lelaki itu betul-betul jujur dengan ikrarnya, kalau dia benar-benar maksudkannya, maka dia adalah orang yang beruntung dan dia akan masuk syurga.
Subhanallah. Ini satu pengesahan dan jaminan yang sangat-sangat kuat. Jadi, pengajaran utama dari semua ni sangat jelas. Asas kejayaan kita sebagai seorang Muslim terletak pada kesungguhan kita dalam memenuhi apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Puasa Ramadan ni bukan sekadar tradisi, ia adalah perintah fardu, satu tiang utama agama yang kalau kita tegakkan dengan ikhlas, ia jadi kunci kejayaan kita yang sebenar. Jadi, persoalan untuk kita renungkan sekarang bukanlah sama ada kita perlu berpuasa, tapi bagaimana kita boleh guna kewajipan ini untuk betul-betul capai matlamat utamanya, takwa.